Diabetes ni ada 3 jenis tau. Selalu macam pernah dengar 2 je. Type 1 diabetes, type 2 diabetes. Ada type 3 ke? Jom Nida sharekan dengan korang sekarang. Type 1 diabetes ni adalah istilah rasmi yang digunakan bila badan kita dah tak boleh nak produce insulin langsung. Selalunya bermula pada usia yang muda lah. Type 2 diabetes pula adalah istilah rasmi yang digunakan bila badan kita ni kan boleh produce lagi insulin tapi tak berapa nak function dengan baik. Kita panggil dia sebagai insulin resistance. Selalunya dikaitkan dengan berat badan, pemakanan dan juga gaya hidup. Now adalah type 3 diabetes. Dia adalah istilah yang tidak rasmi merujuk kepada insulin resistance di otak. Otak kita ni dah tak dapat nak guna glukosa dengan lebih efisien, menyebabkan kita jadi demensia, Alzheimer. Kalau kita buat pemeriksaan doktor tidak akan tulis type 3 diabetes, tapi doktor akan rekod sebagai demensia ataupun Alzheimer. So, jaga-jaga tau, mana yang type 1 ataupun type 2 diabetes ni, anda berisiko tinggi untuk dapat demensia ataupun Alzheimer, menyebabkan kita ada masalah ingatan nanti akan datang. Cuba komen, diri sendiri ke, family atau kawan-kawan, diabetes korang jenis apa?